Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutus surat kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta pemimpin negara itu membantu melihat isu berkaitan pelaburan dibuat Felda dalam syarikat Eagle High Plantations Tpk EHP di negara itu. Perdana Menteri berkata, kes membabitkan EHP antara contoh kes pelaburan mencatatkan kerugian hingga berbilion ringgit yang tidak sepatutnya berlaku lagi. Isu yang dibangkitkan membabitkan hotel di London atau Kuching, itu masalah kecil. Isu yang paling besar termasuk pelaburan di Indonesia membabitkan EHP yang sekarang tersangkut di mahkamah. Saya sudah menulis surat kepada Presiden Prabowo meminta beliau melihat juga permasalahan ini. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion ringgit yang mungkin kita peroleh nanti hanya 200 juta ringgit. Ini satu contoh, katanya berucap pada sesi ramah mesra Perdana Menteri bersama pengurusan tertinggi dan pengurus Felda di Bangi hari ini.